Dia menabung pun sebenarnya tak itulah ke. Nak mencari Siska sana, sobok Siska lah. Hey! Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang Kale. Menabung, Bang? Iya. Iya. Berapa Bang nabung kini? 20. 20 ah. Langsung ke kasirnya Bang Kale. Adik bagus lah. Bagus santai lah. Oh gitu. Tapi banyak lah. Oh iya. Anget di luar tadi Bang Kale? Enggak. Oleh enggak dong? Oleh dingin. Oleh dingin. Panas Iya. hari di luar dingin. Di dalam dingin. Oh di dalam. Dia mencari Siska. Mana uang tu? Iya Bang. Nak buang, Bu? Ya, tambah. 20.000? Ya. Ya, Bu. Siska. Ini sebenarnya kemarin nabung nak jadi inyo sini ke? Ya, Bu. Boleh banyak tak buang, Bu ah? Ya. Kasih, Bu. Ya. Terima kasih Bang Kale. Ya, Bang pernah Leka. Ya Bang, hati-hati di jalan Bang. Yuk deh. Ah, dah nyen deh. Nyen deh. Salah tidak. Adik tulang rusuk de naiko. Alah. Dia narang panjul kemari wah. Kulai bang perkreditan rakyat nah. Cak dia sudah panjul siko kredit dah. Dia nak kambang so bengkel. Nyo keraju lah ya tagih. Rasaki rancak lah empat dan. Cumanya di modal sandek. Cuba tanya si kalau nak. Akulah prosedur dia. Oh, no. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Kale. Iya, balik abang Lek kah? Oh, balik Bang Lek, iya. Iya. Apa kabar Bang? Iko ha. Tadi ke Takano ada bang tak? Kok ke bang perkreditan rakyat? Iya, betul. Kadang dah panjul mah, aduh kawan bang. Dah panjulnya bau sawonyo, lagi jageh tu. Ya. Ni mah bengkel nah. Dah tu. Cumanya anak muda. Ni sandek di modal dah suruh nah. Disuruh saya Bang Panjul tuh minjam kredit di Siko Bang. Oh jadi bisa Siko kredit? Bisa minjam kredit di Siko. Jaminannya bisa PPKB motor. Tuh? Bisa sertifikat, bisa PPKB, bisa Honda, bisa PPKB Oto. Oh gitu. Ini aduh Honda nah Panjul tuh. Tak ada dimasuk PPKB-nya ke Siko. Tuh saya nak lain kah? Oh aduh Siko kok sadua. Ada. Fotokopi KTP suami istri, fotokopi kakak, fotokopi surat nikah, fotokopi PPKB, fotokopi STNK. Langsung saya buat kasih Beko kami proses kalau alah lengkap syaratnya. Iko nak kalian puan. Tonton lama ya Panjul tu. Ni lah lama bengkel ramai cuma alatnya apa bah. Oh, anak modal ni pun dek sandek mana? Tak ada cocok dibawa ke Siko Bang. Ya. Ya, dibawa ke Siko, Beko awak proses Beko kreditnya. Pada kerja abang senang di Panjul ni nak ke anak. Dia nak pun senang mesti kinyo dia. Oh, cak nak tabung Siko ni. Iya. Oh, bisa Siko aja deh. Aku dia kerja ke Panjul. Dia bosnya Panjul hari bang. Ada nak ada. Deh. Makasih ya Bang. Ya. Tak sehari nak kerja aku. Saya capek kayu Panjul lah. Jul! Servis dah dah. Dah.
Rasa balik kampung ni cak. Putar kinyak berjalan. Nak jo adu orang nama melok nonda. Lah dia nyapuk bola aku ah. You bagai indak. Barang lah banyak di kadai tinggal sekati asalan. Mak aku lah pagi. Kalau modal sandek aku jadi. Kalau banyak barang ni. Tak perlu dia jalan-jalan di keko dia orang tibu mantan. Apa lok cik dah? Lok cik jual. Pindah lah putar-putar. Si siap bananan tak elok. Itu lagu yang dia. Kalau bijak kadar dia nak. Yang cari lawan ah. Tak jadi lawan dia tuang pangalan nama tu dia. Dia mau lagu kau teragak dia lah. Badai tidur kan. Dia nampak dia. Dia. Dia dah lenu dia nak putar-putar dah mah. Pucik nanti ah. Nak ke pucik dah makan jak pagi dia ke. Pada bengkel ah. Kau bengkel dia malik dia cari mau darah nak rusak dia duduk makan rumah lai. Oh main japuk bola lah. Iyo dan mungkin nak barat. Barang ni tinggal dia. Pentin cik, benen cik. Ah, saya cik. Cak mojek yang dekat dia lai. Ndak yang dari ku salau-salau dan. Baru. Ini berfikir yang kemarin ke menjalang mencari pokok dan. Yey. Kadien. Bang nak kan kelai. Menyalanglah kadien. Bengkel ni buka bengkel ni. Alah dia buka nah. Dia dah nak urus. Puan ni. Oh dah. Alesa. Cari lah catnya lah batukar tu ada balap dari patang balap foto lain nak. Carilah dok kaluanin lah ya. Dapat je piti balanjun dak mangga-angga dah angga lah sampai lutut pun dak je nak pai cari karaju deh. Iya padia lah sa padia. Nak nama padia Bukan rezeki bini, rezeki anak, rezeki awak. Aduh orang matu deh padia saya lah. Jadi bang kalek tu ala mau ojek kerajo na. Ampe orang bini taidun dek adeknya dek gara-gara mau ojek dan ada. Aku dan orang nak taidun dek dah doa. Jangan ketu-ketu lesa. Dulu pilih pada janji buat padek-padek nyelang baralek. Nah, dah lah meh sih dan celiak dah mah Yohana. Ya syuk kau ada modal syuk kau sahu modal tu kau. Modal tu pi dah aduh. Ya, bisuk agi lah taruh bisuk. Beli aki asa. Dak ada dah pitih dah. Tu nak mau hidup lah. Nyopu mangatai den. Jo kato. Bang, Cakkan dia ni. Bang. Pangkalan. Nyaklah duduk. Dak senak kawan jadi nama, dak bos sahur dan tu dak kawan jadi lain. Tu. Alah, pagi dia dulu dak rancak hari den doh. Baru. Katai den dia bini den. Nyak lah bu sahur lah bang, tiru nin. Anjak sehari di kitchen kan. Bang nak ojek ni tu? Dia beli bang tadi. Tukang ojek mana lah nak ke abang kah den? Dia mana buang? Mana buang di BPR Solok Sakato. Mana buang 10,000 20,000 kan lah dah lah. Lalu ada sahur dah. Dia nak mencari Siska sini. Siska mana? Karyawan sini. Gadis apa? Gadis. Ya gadis. Tak nama dah jadi nak kelimu dan dia. Nak jalan kelimut jalan dan selai. Tak yang. Ayo risan dia ni katai saya dah doh. Kau nak nama Siska dan. Siska dah lama. Kan nama dah kerajuan saya nak dur. Jadi dia nak aktif dah doh. 24 jam dia nak aktif. Hampir bini ni dia nak. Dah hidup kampek eh? Hidup begini. Sekolah anak dan kuliah Dah ada masa tenggang. Tak ada. Itu dia. Itulah panik dah lah. Mana dan kau sahur nak salah lah petih luar. Tu kang ada no. Dah hidup doh. Tu gusuk-gusuk saya dah nyotu. Aki dah doh dah lama lebih. PKB dia pajak dia nak mati. Pajak lain nak mati doh. Apa lah hidup nak PKB hidup. Dah nama dia kiceng kang. Dia dia tahu dah kau sekali sini nama dia tahu kang. Apa yang ka BPR Solok Sakatua no. Yang di Pandan Ujung tu. Tadi lain tanya tadi nak ke bank BPR Solok Sakatua tu mah. Lai bisa kredit si kau kepak je. Lah, je nyo. Sare je nyo. Yo persyaratan gampangnya mah semua tak bank biasa ya. Memang proses kau capek je nyo. Capek pengurusan kan? Proses kencang. Pela ke sini ndak bersyarat je waktu hari dah.
Tu parisa dan umbi. Dia nak bahar dia berkuang pada tuang apa dua dia berkuang nah. Dia dari BPR mana tadi nah. Tadi tanya kinya tadi nah. Dia kalau orang-orang nama mada aku ya mau dia gitu bakar yang sini nama proses kancang sini lah. Iya dak. Aduh gusuk isi panjang dak. Kok bungunya bersaing. Ha bungu bang tu rancak. Rancak. Ayo dak bare bang. Tiyo. Solusi nak banggih kedai ni nak. Jangan banggih je oleh sah. Kau dah nampak jalan ni dah. Awak tu harus kreatif sebagai apa kini warga kini. Iya. Ekonomi awak harus naik. Iya. Nama dia mau diikut senang cakap ke cakap Kau saya lapor dulu. Baik kau kan tahu orang BPR Sulawesi Sekatua tu. Di Pandan ya? Ya. Ada merek sini nah. Tak, lain. Tu yang saya pergi ke sah. Ya, ang tu harus kreatif. Ya. Boleh bang kali kopi sah. Endak ngopi-ngopi dia. Pantang dia minta kopi ke rumah orang yang lain lah. Ya. Dia di warung kopi dia. Ampek bini dia ni dah tiap minum kopi lapau. Iya. Nah. Mesti bang. Sah. Ya duduk ah. Udah berjanji sah. You udah ubah perangai lain. Udah lurus saya duduk dah lain lah. Yalah ha, apa lah. Iyalah lain. Yalah ha. Tukarlah baju ni nama baju ke. Iya santai. Biasa Dia kadiak apa sana ladu. Yalah, anda tinggal di pengadilan ojek tu. 20,000 dia nak buang. 20,000 sehari, 20,000 sehari. Sebulan banyak betul lah. Pek tahu banyak betul lah. Awak harus semangat kini hidup. Panjul. Jul! Kau contoh orang yang tak rancak. Awak sebagai pemuda Indonesia, kau harus semangat. Jul! Mengadu san. Dan cari angka bengkel tadi bengkel tutup je lah. You dempi dengan kicik kang dempi menjapuk bola cik dem. Dua-dua dapat jadi yang dapat paruk lelita dah. Mengampas ha. Alah kakak mengampas mana nak mengampas dia. You bengkel tu alat-alatnya tak cukup. Tu makan nama orang pelai sini. Itu yang dia bikin lah. Ulangnya tu lihat. Kau dua alai. Dari borong satu dan banyak ni si kata dia tu nah. Alu mengicik adalah bangkak kalang. Awak sebagai pemuda Indonesia, pemuda Ranah Minang tu harus menunjukkan kita tu semangat. Kita harus tetap sportif. Apa kita? Kita tingkatkan lagi emosi kita. Takkan semangat dan pilih empat yang semangat dan kuah. Jangan banyak bermenung. Kau dek mana aku jadi ni. Dia memikir pitih. Bahasa haru ke memalingnya. Itu dia bikin. Kini le namu yang menengah kicik dan. InsyaAllah orang nama dengan kicik dia 100% tak ada yang tak berhasil lah. Kurang yakin lah nak kena dengar lah. Lepas banyak orang lagi semangat tu apa merantau ya. Amo dia tu hidup dulu. Kalau sandek dana kemari pai berhasil ni rantau kini. Nenang sikit-sikit je. Awak tu harus menjadi orang bermanfaat. Kalau orang tak berhasil, kita harus berhasil membawa orang itu berhasil. Jadi dia sang inspirator. Lah. Kini dia anak-anak kicik dan. You ke anak kampang-kampangan den. Tu Undang kan adu deh. Kan itu tinggi undang. Payang KBPR Solok Sakatua. Sisinan adu solusinya. Bisa meminjam sisinan. Bunga landah. Prosesnya capek. Sebenarnya deh. Sebenarnya laki perempuan You dah buka baju dia dua. Yang tu bukan ojek. Deh. You mana dia? Yo. Angkuang pakaian dia enggak lihat. 5 minit lah. Mana-mana. Siku ya. Wah, Pak jangan lupa BPR Solok Sakatua. Bank Perkreditan Rakyat. Siku. Lihat, you kena dalam kau lah. Dia pakai. Nak bagai dia masuk dalam kau. Anak nyala boleh nak kayu ah. Assalamualaikum. Aku pasien aku Ambil malu dia sih mau trompong mau kes trompang tu. Duduklah bang. Iya kak. Aku kawan makalek dah makalek cerita tadi mah. Oh yang tadi itu yang Ya. rencana mengajukan kredit ya Daya. Iya kok. Di Siko BPR Solok Sakato itu selain untuk mana buang jo deposito bisa juga untuk melayani kredit. Pak Dang. Ya saya ni kecil yang kang le. Tapi dia nak pura ni apa?
Itu nak cukup dilek mah bisa. PPKB undang kan ada dia patang ambil undang hantar mah. Ya itu cik doanya. Mama lema peti dia. Lah, pokoknya sayap-sayapnya kan ada dah anak. Pandailah jika anak kayaknya ni agak tia mah tarangnya dia elok aja. Dia duduk sekolah. Tarangnya kan. Tu yang tinggal dan dia. Tu hasil kelebihan awak menyalang buku dia, Bu. Kalau di Siko kelebihan peminjaman kredit itu kalau bungonya bersaing udah. Bungonya enggak terlalu gadang dong. Oh, tu. Iya. Terus yang kedua, cicilannya tetap. Mau kasih, Bu. Apa tetap? Cicilan tetap tuh bunga sama pokok itu dari awal sampai akhir sama. Oh. Iya. Terus kalau seandainya udah lancar pembayarannya, iya. sekali 6 bulan udah dapat diskon setengah dari bunga. Dapat diskon, Bu? Iya, lancar gitu dah. Iya. Terus selanjutnya kelebihannya, kalau seandainya udah ada rasaki, iya. Nio melunasi maju, itu cuma kena penalti 1 kali bunga ke depan. Jadi bunga untuk selanjutnya kami hapuskan. Oke. Tuh. Iya. Terus yang selanjutnya, kalau seandainya udah ingin melunasi, yang paling penting ikoko PPKB-nya langsung keluar. Jadi tidak perlu menunggu sehari, 2 hari atau seminggu. Jadi langsung kami agihan jaminannya. Oke, tu Bu. Iya. Bu, dan japuk PKB dia lu, Bu. Oke, udah. Lah, Dek, ambil yang PKB dia yang. Pak Panjul. Iya, Pak. Fiko, Pak. Ibu, Fiko, Bu. Oke, pinjaman Pak Panjul yang patang sebanyak 8 juta ya, Pak? Iya, Pak. Iya, Pak pengajuan 8 juta. Setelah di sesi di komite kredit, pencairan Pak 8 juta. Iko biaya-biayanya, Pak, di jalannya, Pak. Oke, seiko total biaya aja ya, Pak Panjul. Oh, senyap tu ya, Pak ya? Iya, Pak. Jadi setelah dikurangi total pinjaman apa, sisanya sebanyak itu, Pak. Juta 600 ya, Pak. Angsuran Pak Panjul setiap tanggal 11 ya, Pak. Tanggal 11, Pak. Setiap tanggal 11. Di tanggal pencairan Bapak mah. Iya. Ya, tanggal 11 Pak pencairan berarti Bapak membayar setiap tanggal 11 tiap bulannya. Kok tanggal 12 bayar lain apa? Itu terlambat Pak Panjul dah di PTW dah. Awak kan ada PTW sekali 6 bulan Pak Panjul kan? Iya. Diskon bunga ya. Jadi kalau Pak Panjul membayarnya lancar, indak lewat dari tanggal 11, jadi Pak Panjul dapat diskon separuh dari bunga. Diskonnya separuh dari bunga, sebanyak iko ya Pak Panjul. Iko ditambah yo total angsuran pokok Pak Panjul. Jadi Pak Panjul sekali 6 bulan beko, soalnya iko membayar beko leh. Oh, nanya tarang di Ibu tadi tuah, tarang di Ibu Siska tadi. Iya, Pak. Oke, ada yang Kak Pak Panjul tanya Pak Panjul? Pitih le, Pak. Pitihnya Kak Pak Panjul buat kini loh. Itu yo pun tak bosau benar dah, Pak. Entah apa kok. Bang Kalek ni dak Bang Panjul bawa? Ndak muhnya bawa kemari tu, Pak. Inyo dia bawa cair dia meko nampak. Kalau masalah pitih-pitih nak muhnya bawa tu. Kan alu le Pak Panjul. Ndak nyalu dah habis sini. Berubah pangana dia jalan guna, Pak. Okey, pitihnya bisa Pak Panjul ambil kat kasir beko ya. Tip pencairannya Pak Panjul. Okey, tanda tangan Pak Panjul, siko cek Pak Panjul. Siko. Ya, di siko Pak Panjul, jangan di bawah Pak Panjul. Dia nampak Pak Panjul? Lain. Oh, lain. Okey. Okey, Bang Panjul lah tanda tangan lah. Ini orang rumah Bang Panjul ya. Orang rumah yo lah. Iya Bang Panjul. Tanda tangan, lain. Kau orang rumah Bang Panjul lah? Iya, Pak. Angka bara Bang Panjul? Seorang Pak jam ke bagai, Pak. Iya gadis lah ya. Ku bala ciknyo. Gadis orang rumah Bang Panjul ya. Iya, pi dia rawat. Selain merawat ondanya dan perinyo dia rawat benar. Semua kan menyasah. Iya. Okey, tantangan Ibu suka Ibu. Rancak tanda tangannya. Kasih Ibu. Pak Zulkifli. Tak Pak tangan dia. Dah. Mai, bau nama dia. Pak Zul, siko santa Pak Zul. Siko santa Pak. Iya, Bu. Pitih, Bu. Ya pitih apa lain apa? Iya. Kau pitih apa? Barasi Pak Menemo tadi siko ya Pak ya. Iya. Masuk saya kasih siko. Alah bisa Pak bawa pulang pitih apa? Masih banyak, Bu. Sama-sama Pak. Boleh salam, Bu. Kasih Pak. Iya, Bu. Bau sawo je dan jadi. Kadang-kadang 2 juta kali aku berguna ke. Lain tak mabis je.
Alah Iten. Hai. Hai. Rumah dah. Iya deh, lambe-lambe lah bang ah. Assalamualaikum. Neng. Assalamualaikum. Laki Risa dah. Belum sudah kemari tadi. Iya. Rasa. Iya. Sebelah kanan duduk. Sebelah sini. Biasa deh. Saya. Nanya suruh saya kalik tadi. Pencairan kredit. Iya. Iya tu bu. Kalau pencairan kredit salah lah. Makan you sama lah. Tu biasa kan ya Ustaz. Terima kasih bu. Sasik. Sah. Okey, Pak Idin, Ibu Risa, pencairan Ibu Iko. Jadi setelah dikurangi biaya, yang berhasil pencairan Ibu, soalnya Iko Ibu Risa, Pak Idin. Okey. Tantangan Pak Idin siko, Cik. Tantangan Pak. Ya, siko. Tantangan Pak Idin, Cik. Sebelum dia tekan je bangi-bangi je kadang di rumah lesar dalam pasai dia mandang sebelum Dah sini dah siko. sebelum dia tekan ku cak dia jalan wak lu. Pasyarak saya Pak Ibu. Tanda cinta Pak. Cinta. Yo bapak eboh saya taruh Pak. Ya, heboh saya. Nyambai di muka Pak malu. Dia bangi-bangi je dah. Ibu Risa siko, Cik. Iya, Bu. Satu lah Pak. Iya. Lah. Piti Pak. PT Pak Idin. Okey, Iko dropping pencairan Pak Idin langsung enggak kasih ya. Enggak kasih deh, Bu. Iya, Bu. Dia mencari. Terima kasih Pak. Dia sama-sama, Bu. Tu PT tu dan makcik kau nabang itu tu kan BPKB atau apa dan bang abon tu. Kau dan makcik be kau na. Yo jan. Dinda Fauzi. Den. Dinda Fauzi. Iya, Bu. Iya. Berapa? Berapa? Di Kamari saya bu. Banyak sah. Ke bawah saya bu. Ikut sadonya bu. Ikut sadonya bu. Ya, kasih bu. Kasih Bu. Mak kok kau lu Capek, makcik sah. Ini namun Den tadi. Tak ada. Tetap saya lah. Deh, you baru untung dan bisa menyalang di BPR Solok Sekatu. Kau mah nyepa mudah sen sado menyalang nyepa mudah. Cele usaha dan alhamdulillah lawak kambang wadai ku. Kau ndak nyesaran kan dek bang kalek mah. Ndak ka bisa ke dan kamu diku kini dah untuk menyalang ke BPR Solok Sekatu ko. Ndak kado ke Raja Idin dek kalau mau diku ko. Ndak nyesaran kan dek bang kalek. Gadang jasu bang kalek ke ngah. Dah rapi mana? Ndak di kota je duduk dah susun lah barang tu lah ya. Tapi barang ketibo je bisa lihat. Iyo, kau awak lepas dia Risa tukang itu. Nak dah dari pagi dah duduk di kota. Kau saya susun lah besok barang tiba 2 balai nak dari Jakarta nah. Iyo dah. Ndak yo dah jalan alai. Awas lah, ndak hilang itu dia dong. Tagaklah susun barang ta. Jual lah kok balik so bang kalian nak sah. Besok pincak ndak balik nah. Nyu taraja. Raja nya ketu-ketu ku nah. Berapa balai? 2. 2 balai. Ya. Senlah. Juk. Onyo. Apa? Lah bacek barang sado. Patahlah, Pak. Yo beko rame orang tibo lenjuk seriko le langang kuah tolong dicek pentin ge ya ge. Beko nyu durang nak ado barang beko. Sansai adina. Jangan sampai nak ado. Jadi Pak. Lah. Cari cek-cek. Nang kurang. Deh. Yo, baiklah lai. Yuk, aduh lah Pak. Lah itu saja dong. Alhamdulillah mana. Aku berakhir BPR. BPR Solok Sekatu. You kadang jasu. Dari Sakati dan dulu leh menyalang. Nyu tambah. Kadang dia usaha dan jadi. Alhamdulillah lah. Jul. Dia panjang umur ah. Sebantu aku dia nyabuk-nyabuk ang lu. Ya, Tipu ang. Mau jalan sana undang mah. Kan itulah yang Kan itu bagus lah. Malang yang nemu nah. Silok dah tu dah.
Enggak. Tuh. Yang jual. Alah, pi tu bantu pacarin baju. Ya pi bini ketiga dia pi melayan dah. Tu siapa yang jual deh? Pi jual eh. Sekolah dia kedai orang dia. Kedai orang bagai leh. Kedai dia mah. Tapi ciciang tu awak harus anak pemuda Minang tu harus giat. Itulah kadang saya mengkiang sini. Alhamdulillah lah. Tak kekul lu nah. Bah, agak buat nonton kopi di pun nah. Kamu ngang? Itulah payahnya kenying mengadu yang sana bidang kat 5 juta. 5 juta? Itu ada. Balik Honda dia. Yang kecil. Tadi dah kecil. Nah, mana? Ni dah pek. Lain. Kau mang bau dah enggak? You pai selang di ten. Yang dah ke kota. Mama peti tu yang dah. Dah jauh ya lah nak. Duduk selang. Kau mang bau dah enggak? Tapi yang ni you. You ni nak piti hang. You tu kok dia bawang kemarin. You aja lega. Ku BPR selok sakatu mah. Iyo ka BPR selok sakatu ku dia bawang. Dia nak piti kang 5 juta. Rancak kamari yang salang lek. Kok kaden yang nyelang piti 5 juta. Kok kamari bisa 20 yang bisa nyelang nah. Kok kaden nak kang bayi kudu. Bilu tak kana sang bayi nah. Kok si ku adu tanggal pembayinya ku nah. Aduh almanaknya kalendernya. Lah bisa mau sau. Jalan. Nah. Habis-habis tak kaden nang.